Masa depan bola sepak negara diambang malapetaka. Tindakan beberapa pasukan utama mengambil keputusan menarik diri daripada saingan Piala Belia dan Piala Presiden 2025. Menandakan masa depan bola sepak negara di peringkat akal umbi kini berada di ambang malapetaka. Pemerhati bola sepak tempatan Profesor Madya Dr. Zulakbal Abdul Karim berkata, apa yang berlaku ketika ini boleh dikatakan bakal memberi impak sangat buruk kepada pembangunan bola sepak Malaysia sendiri. Dan tidak keterlaluan jika ia dianggap sebagai permulaan kepada kemerosotan menyeluruh sukan nombor 1 negara itu. Katanya, untuk memastikan pasukan utama negara berjaya di peringkat tertinggi, program pembangunan amat penting dan perlu berada di landasan yang betul. Tetapi jika sebaliknya, sudah pasti ia akan menyukarkan Harimau Malaya untuk mengaum lebih garang di pentas antarabangsa. Saya tengok apa yang terjadi ini boleh menjejaskan masa depan bola sepak negara apabila banyak pasukan mula tarik diri daripada saingan Piala Belia dan Piala Presiden. Ini akan beri kesan negatif dan bakal membawa malapetaka kepada bola sepak negara kita. Kita semua tahu, malah pakar dalam sukan bola sepak juga berkata bahawa dalam sebuah negara perlu ada asasnya, iaitu program pembangunan. Jadi saya fikir, Piala Belia dan Piala Presiden adalah akarnya. Bila ada pasukan tidak masuk bertanding, asas itu sudah tidak betul dan ada cacat di situ. Jadi bila kita cacat di asasnya, satu hari nanti bila buat rumah itu pun akan cacat, katanya ketika dihubungi Arena Metro. Untuk makluman, keadaan ketika ini amat membimbangkan kerana bukan satu pasukan sahaja yang menarik diri. Sebaliknya beberapa pasukan besar yang mempunyai reputasi tersendiri dalam saingan peringkat akal umbi turut berbuat demikian. Sebelum ini, timbul cadangan agar penganjuran Piala Belia dan Piala Presiden dikembalikan kepada Persatuan Bola Sepak Negeri, FA Negeri, sebagai langkah penjimatan kos. Namun bagi Zulakbal, persoalan utamanya bukan pada siapa yang mengurus, tetapi ketiadaan dana yang menjadi punca sebenar kemelut. Isunya bukan siapa yang pegang. Masalah sebenar adalah ketiadaan sumber kewangan yang stabil. Jika FA Negeri sendiri kekurangan dana, mereka juga tidak mampu menjamin kesinambungan Liga Remaja ini. Apabila FC diperkenalkan, kita sepatutnya melatih mereka menjadi entiti yang berdaya saing dari segi komersial. Namun, realitinya sekarang, mereka tidak mampu berdikari dan akhirnya semua kembali menagih bantuan kerajaan negeri, katanya. Untuk rekod, terdapat beberapa pasukan besar yang sudah menarik diri daripada saingan Piala Belia dan Piala Presiden seperti Kedah Darul Aman, KDA, Seri Pahang, Perak dan Kelantan Darul Naim, KDN. Bola sepak Malaysia masih jauh dari tahap profesional. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Perak FC, Bobby Farid Syamsuddin mengungkapkan pandangan kritikal terhadap keadaan bola sepak di Malaysia ketika ini. Bobby atau dikenali sebagai Arisham itu mengatakan bahawa walaupun skuad kebangsaan berjaya menewaskan Nepal 2-0 kelayakan Piala Asia 2027 dan memiliki usaha untuk membawa 7 pemain warisan ke dalam skuad, hakikatnya bola sepak di Malaysia masih berada di tahap amatur, terutamanya bagi pemain tempatan. Menurutnya, gaji pemain tempatan dianggap terlalu rendah sekitar RM1,800 hingga RM2,500 mencerminkan kekurangan profesionalisme dalam Liga Negara. Dengannya akan ada 7 lagi pemain warisan yang bakal menyertai skuad negara. Tujuannya apa? Supaya kita nampak macam Indonesia lah kan? Nampak power di Asia dan boleh naikkan rating antarabangsa dan mungkin satu hari nanti ke Piala Dunia. Jadi, secara asasnya bola sepak Malaysia is dead untuk pemain tempatan buat masa ini. Ini kerana pemain tempatan kita sebenarnya berada di tahap amatur yang sepatutnya berada dalam skala gaji sekitar RM1,800 ke RM2,500 sahaja, ujarnya menerusi Facebook. Selain itu, Arisham turut mengkritik usaha untuk menjadikan bola sepak Malaysia sebagai sukan profesional berbanding dengan negara-negara seperti Jepun dan Korea.
Menurutnya, Malaysia tidak mempunyai budaya sukan berbayar yang mampu menyokong liga profesional kerana kebanyakan penyokong tempatan menaruh harapan yang tidak realistik. Selera peminat bola sepak tempatan menginginkan harga tiket murah tapi permainan yang setaraf dengan liga terkenal seperti Liga Perdana Inggeris (EPL) atau La Liga dan kemudahan stadium yang murah. Game kena hujung bulan dan Sabtu malam Minggu, kena ada burger dan air dijual dalam stadium tapi nak harga RM1. Semua ini geng-geng kad Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, tak tahu yang penswastaan kelab bola sepak akan confirm gagal, melainkan duit turun dari langit, katanya lagi. Pada masa sama, Arisham turut menyimpulkan bahawa untuk membangunkan bola sepak di Malaysia ke tahap profesional, dana yang diperlukan sangat besar sekurang-kurangnya RM300 juta setahun. Untuk Liga Malaysia melahirkan pemain tempatan yang baik, liga ini perlu berada dalam lingkungan RM200 ke RM300 juta setahun. Maksudnya, setiap pasukan perlu ada minimum RM15 ke RM20 juta setahun dan itu belum termasuk kos stadium dan fasiliti latihan. How to get RM15 to RM20 a team in Malaysia, itulah yang sepatutnya pihak industri kaji dan fikirkan. Mimpilah industri bola sepak kita akan sampai ke tahap tu. Sukan apa dekat Malaysia ini yang betul-betul profesional, jelasnya. Bekas CEO Perak itu turut mengingatkan bahawa tanpa sokongan kewangan yang kukuh, industri bola sepak negara tidak akan berkembang dan terus kekal di tahap amatur. Pemilik Johor Darul Tazim JDT, Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menjelaskan bagi melangsungkan perkembangan bola sepak Malaysia, individu-individu yang tepat berlandaskan sukan bola sepak amat diperlukan. Menerusi sesi soal jawab TMJ bersama para penyokong, Tunku Ismail berkata, "Saya punya biggest problem adalah bola sepak Malaysia. Kita perlukan orang yang lebih energetik, proaktif dan mempunyai strategic planning untuk bola sepak tempatan. Bukannya orang yang tidak tahu apa-apa dalam bola sepak. Bola sepak tidak selamanya indah. Oleh itu kita perlukan perancangan dan pembangunan yang betul. Saya dah bercakap hampir 12 tahun tetapi masih tidak berubah. Masih lampu kuning, rumput, lembu, tiada pusat latihan dan masalah gaji. Masalah besar bola sepak dalam negara adalah disebabkan cara pengurusan dan tidak ada orang yang minat pada bola sepak. Saya bagi kredit pada pasukan Kuching, PDRM dan Penang. Pasukan kecil, bajet tidak besar dan gaji tidak sangkut. Mereka guna sebaiknya apa yang mereka ada. Pasukan Selangor dan Terengganu juga ada membuat sedikit perubahan.